Bukan sebagai DJ Hot FM, teman-teman. Saya hadir sebagai ahli biasa UMNO Barisan Nasional. Kerja selama 4 tahun, saya boleh kata Datuk Najib dapat keputusan cemerlang. Tapi pilihan raya lepas, keputusan kita menang tipis sahaja. Kali ini tuan-tuan, kita kena pastikan majoriti dia naik pada 11 hari bulan nanti. Ini orang yang dah selamatkan banyak projek yang dulu terbengkalai. Saya pun cek sebelum saya datang, ada satu sekolah kebangsaan kat sini dulu terbengkalai, dapat dihidupkan semula bawah zaman Yang Berhormat Datuk Najib. Ada jalan yang dulu dah habis projek dia, jalan yang boleh memudahkan orang Pariani pun jalan. Projek tempatan banjir dekat depan mata kita, tuan-tuan. Kalau projek lain tu mungkin ada yang klaim, tapi projek tempatan banjir ni tengok dia punya lambang apa? Lambang Kerajaan Negeri Johor yang dibawa zaman Barisan Nasional. Tak ada alasan kita tak boleh nak melaksanakan agenda manifesto sebab Pakatan Harapan bergabung dengan kita di sini. No excuse. Rakyat Johor, rakyat Johor sangat-sangat gembira sebab selama 4 tahun Kerajaan Negeri Johor Barisan Nasional telah buat yang terbaik bagi rakyat Johor, teman-teman. Semoga dapat kemenangan yang lebih besar, insya-Allah, ya.